Okey geng, hari ni aku nak bawa Wira geran aku ni ke Puspakom geng. Aku nak share sikit lah macam mana proses tukar nama kenderaan pemeriksaan B5 dekat Puspakom geng. Ini adalah kali kedua aku buat benda ni tau. Okey, first kali kena booking dulu appointment dekat apps My Puspakom geng. Isi je segala maklumat yang dia minta, tarikh dah waktu bila nak buat pemeriksaan dan bayar terus geng. Rasanya kena bayar RM39 kot, tak silap lah. Lepas tu geng, untuk kereta pula. Pertama sekali, pastikan ketiga-tiga cermin kereta bahagian depan tak ada tinted geng. Memang kena kosong, kasih tanggal tinted tu. Kedua, pastikan bodi kereta tak ada potong sambung welding geng. Ketiga dan keempat, nombor siri bodi dan juga nombor siri enjin kena sama macam dalam geran geng. Gitu. Itu saja geng, sangat mudah geng. Lepas tu bawa lah kereta ke Puspakom yang korang dah booking tadi. Kena beratur ya geng. Siapa suruh datang lambat. Lamanya dan panas. Wira ni dia enjin ada problem enjin mati tau. Bila buka aircon kan, lama-lama tu enjin mati. Kemungkinan throttle body lah, throttle body tak servis lagi. Okey geng, bila dah tiba giliran kita, borang Puspakom tadi serahkan dekat kaunter bersama dengan geran kereta dan juga IC yang bawa kereta ni ke Puspakom. Lepas tu biarkan diorang buat kerja diorang dan akhirnya akan dapat keputusan dia melalui email geng. Wira geran ni lulus geng buat pemeriksaan B5 geng. Mantap, cun teruk. Inilah semua result dia geng. Jadi itu saja geng. Untuk perkongsian hantar kereta ke Puspakom sahaja geng. Urusan dekat JPJ aku belum buat lagi geng. Okey geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.